Satu rakaman tular di media sosial memaparkan insiden sebuah kereta jenis BMW didakwa membuli seorang penunggang motosikal dalam kejadian yang berlaku di Puchong pada 22 November 2025. Dalam video berdurasi beberapa saat itu, kenderaan berkenaan dilihat menghalang laluan motosikal tersebut sebelum didakwa mempamerkan tindakan yang menimbulkan kebimbangan pengguna jalan raya lain. Setakat ini, punca sebenar kejadian masih belum dapat dipastikan dan tiada maklumat rasmi dikeluarkan oleh pihak berkuasa berhubung status kedua-dua individu terlibat. Rakaman tersebut bagaimanapun mengundang pelbagai reaksi daripada netizen yang rata-rata menyeru agar semua pengguna jalan raya mengutamakan keselamatan serta mengelakkan sebarang tindakan provokatif. Orang ramai turut berharap agar insiden seperti ini dapat disiasat bagi memastikan tidak berlaku salah faham serta bagi menjaga keharmonian di jalan raya.